Dua butir telaga ibu dan sebutir lagu minum. Di sehari ni kita jalan 3 lalu. Kali kita buat telaga minum, gika ibu dan gika ibu. Jadi kita akan cerita dari mula sehari ni hinggalah akhir dah. Membuatkan kawan jadi lembek lutut. Habis kita pergi tunjuk. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Mak Jack. Di video kali ni aku nak bawa ke anda tengok telaga, 2 butir telaga ibu dan sebutir lagu minum. Di sehari ni kita jalan 3 lalu. Kali kita buat telaga minum, gika ibu dan gika ibu. Jadi kita akan cerita dari mula sehari ni hinggalah akhir dah. Jadi di video kali ni jajak 3 tempat. Jadi kalau ikut ke stand dia hok guys, hari ni jajak balik pagi buat kerja, alik petang buat kerja. Jadi ni 3 alik pagi buat kerja, tengah hari buat kerja, petang buat kerja deh. Di video kali ni aku nak bawa ke anda tengok 3 butir kerja job dapat lalu. Kita pergi settle lalu. Ni kali ikut ke ni job Abang Iskandar bagi pada Abi deh. So Abang Iskandar ni dia bagi ke Abi, dia pergi sekali juga dia pergi buat kerja juga deh. Yang sekali kita 3 orang kita, Abi dan Abang Iskandar lah. So pagi tu kita pergi rumah Abang Iskandar, kita ambil Abang Iskandar, lepas tu pergilah tempat nak dia air telaga lah. Terima kasih yang pertama ni pada dia lah kau tu silap Pak Badu kau apa nama. Atas pada melo sikit kau ke melo dah kita tak pasti lah. Di sininya nak gali telaga lebih kurang dalam kali ikut kerek tu sampai dalam 10 kerek baru. Jadi macam biasalah. Kerek situ dia tak menggunakan kerek AJD lah. Dia menggunakan kerek mungkin yang beli lain lah. Jadi sampai dari 10 kerek dulu. So pagi tu buat mula lah. So buat mula tu kerek berkakeh sodok sikit lah. Kita habis gali lah. So mula lah. Jadi gali lebih kurang dalam berapa kerek, dalam 4 kerek 5 kerek susung sebab jumpa air dah. Macam biasa lah. Apabila gali tu kita buat lalu turu tu tempat ngarah macam tiago tu. Cuma dia ada penahan pengadat. Lepas tu tak sikit daunnya di kawasan tu. Sebab mengelakkan panah lah deh. Kita panah apa lagi aku kulit kita hitam. Kita tak boleh hitam. Jadi kita gatulah. Habiskan dah buatlah gitu. Buat tok daunnya supaya kata tak panah lah buat kerja. Sebab atas pun panah kot, bawah pun panah kot, ada buat kerja laga ni. Tak kena molek lari. Lepas tu membuatkan kawan jadi lembek lutut. Habis kita pergi tunjuk bukit. Habis kita tanya mak ni tengok belakang. Berapa kita takut yang bukit sebenarnya? Takut yang bukit sebenarnya bukit tu kena jauh juga dia kira. Kita bimbang-bimbangnya kalau kawasan dekat bukit ni memang tanah gerah. Memang alat atas kata pasir alat atas dah. Supaya setengah orang berusaha kata kita gali kau tapak rumah. Tanah pahu. Yalah alat atas memang pahu. Alat bawah tak tahu lagi. Kebanyakan kita kena buat lagu tu. Mula-mula memang atas ni lembut. Sampai bawah kerah. Pengalaman Abi ada tempat tu gali sehari setengah hari hanya dapat gali 2 kerek ataupun sekerek setengah lah. Selalunya kalau tanah biasa 6 kerek 4 kerek memang ada tangan setengah hari. Memang kita setemu satu gali lebih kurang dalam 4 kerek baru. Tapi kebanyakan tak jumpa bukit, kawasan bukit tu kebanyakan akan jumpa temu kerah. Memang temu kerah. Jarang benar lah. Ada juga jumpa pasir tapi jarang benar. Dalam 100 butir tu
ada so ke dalam 4 karet atau 5 karet susun, kita tak ingat dah masa tu. So siap seal di bahagian tepi karet dan siap buat pala karet. So pala karet ni kita buat alik bawah sebagai pembuka jalan. Jadi kalau risiko untuk lekat tu kuranglah sikit. Kita tak boleh hapuskan 100% untuk lekat tu. Kuranglah sikit, lambatlah sikit nak lekatnya. Susun lebih kurang 5 karet. Lepas tu kita bergerak pergi ke arah satu tempat lagi. Untuk lokasi kedua ni Bukit Kecil. Kita buatnya air buih. Dan kita jumpa orang jaga kawasan tu lah. Jaga kawasan tu suruh tunjuk tempat nak gali . So dia tunjuk lah di kawasan tu lah, tepi rumah tu. Lepas tu karet lebih kurang 3 karet lah. 3 karet. Dan gali pada mula tu galinya dia lembut lah, pasir gitu. Super pasir gitu. Dan masuk karet yang ketiga tu, masuk karet yang kedua tu, masuk ketiga ni, dia tanah batu lada. Memang kerah. Masa kawan gali tu kawan jejak seko 2, seko joget pula satu. Memang berat. Dah kali, memang tanah batu lada memang kerah. Memang sakit nak injak kaki. Nak injak siku sakit. Jadi masa tu siap dalam masa kali ikut ke betal, siap dalam masa sejam 20 minit gitu lah. Besok tu kita caw di lokasi yang ketiga. Siap di kawasan tu, di Bukit Kecil tu, kita pergi pula di Tanjung Mah lokasi yang ketiga. Macam biasa ni rumah juga, rumah air buih 3 karet juga. Jadi masa kita pergi tu mek berwarna. Saya cakap putar di kawasan tu. Putar. Memang kawan masa tidur tu nyari mek saja. Lepas tu sampailah satu tempat tu. So kedah, dia tepi kedah. Lepas tu alik atas dia tubi sikit. Lepas nampak karet. Nampak karet tu kita berhenti kita tanya tempat. Kita tanya, betul ke hak ni sikit. Betul. Mek berwarna masa tu. Dia duk main mek lah. Duk motor satu. So masa biasa pergi situ tanya tu orang gitu lah. Jaga kawasan tu, tukar situ. Dia nak gali sini. Okey. Lepas kita pun syuting lah paik tu. Lepas tu gali lah. Dan di kawasan ni tanah lembut. Tanah lembut lah. 3 karet juga. Gali. So gali lah. Gali. Mengenai masa dalam berapa minit lah. Dalam kita rasa tak sapa sejam so. Kalau sapa pun 4 buah betah. Lebih kurang sejam juga. Sejam. Tak ada sejam 20 minit. Ini lebih kurang sejam lah. Gali gili 3 orang. Aku Rabi dan habiskan dah. So gali lah. Gali lebih kurang 3 karet. Dan dia nak lebih sikit atas tu dalam 5 inci gitu lah. Biasa dah. Memang air buih ni kena ada lebih sikit ada atas. Itulah hok yang ketiga lah. Siap. So kali ikut kalau air buih sebenarnya kalau nak buat dalam dia akan serapai dia tu lebih banyak lah. Lambat penuh kata. Tapi macam biasa Zaini tadi akan terima belakang. Nak hok toho, nak hok dalam berterima belakang. Andai kata customer tanya kita ataupun ambil molek hok gali ni hok lagu mana air buih ni. Selalunya kita pernah gali air buih dia sapa dengan lebar air mata. Ada di kawasan Kubakir kalau tak silap ada 10 karet ataupun 8 karet. Masa tu gali atau ibarat gini lah 10 karet tu gali bernada air tu lebih kurang setengah karet bawah sekali tu. Jadi untuk air buih ni dia bila dalam ada temu air mata kita dipihakkan habis oyak dia lambat penuh lah. Sebab dia duk main lebar mata naik tu dia lambat nak penuh lah. Kalau di kawasan tu gali 2 karet ada air dah tu lain cerita. Bolehlah gali tu ni hok tak ada air kita show ke gali dalam tapi tak apa berlaku nak gali tu nak gali dalam boleh berlaku ataupun nak tambah tepi dia pun boleh berlaku. Kita layan berlaku. Yang mana tonton video ni, like video ni